Hai Dania, Hai Fatiha, buat apa tu? saya tengah cari buku untuk dibaca. Saya rasa saya ada lah buku yang nak... Sekejap ni dia. Nak tak saya cerita tentang buku ni? Nak. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Langit luas, terbang ke didi, hidup sayap pohon berangan. Nur Fatihah, nama diberi, bunyi-bunyinya dari Al-Quran. Kawan-kawan, pada hari ini saya akan menceritakan tentang sebuah buku yang bertajuk Esok Saya Akan Terus Berjalan yang berasal dari novel Korea. Novel ini ditulis oleh Dancing Snail. Buku ini telah diterjemahkan oleh Syafiqah Azman dan diterbitkan oleh Iman Publication. Buku ini mempunyai 240 halaman bercetak. Novel ini bukan sekadar cerita biasa, tetapi sebuah kisah yang menyentuh hati tentang perjalanan seorang remaja yang sedang mencari arah hidup. Setiap orang pernah keliru mencari arah. Namun, setiap langkah membawa kita lebih dekat. Terus belajar dan percaya pada diri sendiri. Bina masa depan yang indah hari ini. Watak utama dalam novel ini digambarkan sebagai seorang yang pernah jatuh dan pernah merasakan dirinya tidak cukup baik. Dalam kehidupannya, dia menghadapi pelbagai cabaran, tekanan perasaan, masalah dengan sekeliling dan juga konflik dalam dirinya sendiri. Namun, apa yang membuat cerita ini sangat istimewa ialah keberanian watak utama untuk terus bangkit walaupun perlahan. Dia belajar bahawa hidup ini bukanlah tentang siapa yang paling kuat, tetapi siapa yang tidak pernah berhenti walaupun sedang lemah. Sepanjang cerita, kita dapat melihat perubahan dalam diri watak ini. Dari seorang penuh keraguan, dia mula belajar dan menerima diri sendiri. Novel ini juga banyak menyentuh tentang perasaan yang mungkin kita sendiri pernah alami. Sebab itu, buku ini sangat dekat dengan hati pembaca, terutamanya remaja seperti kita. Apa yang paling saya suka dalam novel ini ialah mesejnya yang sangat kuat bahawa walaupun kita tidak tahu apa yang akan diuji. Selain itu, novel ini mengajar saya bahawa mencintai diri sendiri adalah sangat penting. Kita semua perlu ingat bahawa hidup ini adalah satu perjalanan dan setiap langkah yang kita ambil, walaupun kecil, tetap bermakna. Akhir kata, saya ingin tinggalkan buat anda semua. Walaupun hari ini kita jatuh, esok kita masih boleh bangkit dan terus berjalan. Moga-moga video ini dapat meningkatkan lagi keyakinan diri anda. Sekian, terima kasih.